Nabi. Terima kasih kepada ganda saya, Musi Majlis Bang Timi, yang dihormati Puan Azia, pengarah pelesenan, wakil-wakil daripada MPK, sahabat-sahabat saya di majlis, Musi Masjid, tuan-tuan, Musi PKK, tuan-tuan, perempuan yang dikasihkan. Syukur Alhamdulillah, kita dengan limpah dan kurnianya kita diberi kesempatan untuk kita bersama pada pagi ini. Macam Bang Kimi beritahu tadi, dia agak bersejarah lah. Pagi ini julung-julung kalinya majlis ini penyerahan Tung Sampah Dun Salah dapat diadakan. Tapi sebelum tu saya mewakili Ahmad Muhammad Jufah boleh mengucapkan jutaan terima kasih lah. Dia tak dapat hadir bersama pada pagi ini kerana dia duduk di luar kawasan. Dia duduk di urusan di Thailand. Dikasih salam lah semua yang hadir pada pagi ini. Dia semua saya wakilkan untuk bersama tuan-tuan dalam majlis. Baik, seperti mana kita semua sudah maklum, tuan-tuan pun mungkin dah dapat perasaan yang semenjak 2 minggu ni pihak MPK dia giat dalam proses penyerahan tung sampah di setiap kampung, khususnya di kawasan kampung di sekitar Kuala ini. Baik, untuk maklumat Puan Nadia, sebelum ni lah, untuk maklumat juga, saya ni ahli majlis juga, ahli majlis ni, tapi saya bukan ahli majlis di Salang. Mereka bagi saya juga di Neraka Engan. Tapi di sini saya punya pegawai YP di sini lah. Ini adalah Dun Salang. Tak apa, lagu mana pun saya akan bekerjasama baik dengan ahli majlis Salang. InsyaAllah, jangan risau. Kalau tuan-tuan minta tong sampah dekat saya pun macam minta dekat dia. Minta dekat dia pun macam malu dekat saya juga. InsyaAllah kita akan cuba bantu lah. Walaupun sebelum ni lah, saya masuk di kampung-kampung tu, banyaklah orang kampung minta tong sampah. Jadi insyaAllah kita nampak walaupun Salang ni dia agak lambat sikit lah. Saya duduk tengok dia agak lambat sikit, tapi tak apa. InsyaAllah pihak NPK akan pastikan semua macam Puan Nazirah beritahu tadi, akan pastikan semua kat kampung di seluruh Perlis ni akan dapat tong sampah. Terima kasih kepada NPK lah kerana berusaha ke arah ni untuk memastikan kita Perlis ni antara negeri yang paling bersih di Malaysia. InsyaAllah itu juga hajat kerajaan negeri lah, pimpinan Yang Amat Berhormat Tuan Muhammad Syukri bin Nabi. Baik, jadi tuan-tuan, kalau hak mana pengurusi NPK yang hadir pada pagi ini tertanya-tanya, kampung kami pagi ini ada 6, saya difahamkan ada 6 kampung. Jadi kampung lagi 15. Sebab untuk maklumat Puan Nadia, macam pengurusi Abang Kimi beritahu tadi, kita di Salang ada Perintis punya program di kampung YB tu di Sungai Padang. Jadi kalau kita kira yang tu, saya duk kira yang tu jadi 2 kampung macam tu, Sungai Padang dan Dewi Suatu. Dah dapat kita tolak ada 2 tu. So tampuk 6 jadi 8, belen lagi 15 lagi, insyaAllah. Pengurusi PKK yang hadir pada pagi ini, insyaAllah kita akan berusaha, saya akan berusaha bersama dengan ahli majlis Salang. Malam lah, kita di Salang panggil malam, untuk memastikan semua kampung di Salang ni dapat tong sampah. Cuma harapan kita, pihak MPK, pihak kerajaan negeri, apabila dapat tong sampah, nanti pastikan jaga kebersihan, jangan buang sampah merata. Contoh macam di Kuala Salang, fungsi MPK Kuala Salang mungkin pastikan tong sampah jangan tak merata. Di Kuala Salang pun sama. Pastikan kita jaga. Apabila ada kerajaan bantu kita untuk memudahkan urusan kita, kita kena jaga betul-betul. Kita kena hargai apa yang kerajaan bagi kita, insyaAllah. Jadi saya rasa itu saja. Saya pun tak mau nak cakap panjang sangat. Tak lagi nak kena PG Hindra Kalingan. Jadi ahli majlis Hindra Kalingan pula tak lagi. Kat sini jadi penyerah dun. Tapi kok mana pun tak apa. Untuk rakyat khususnya di Salang, jangan risau. Kita akan bantu sedaya upaya. Ada masalah berkaitan dengan Dun Salang, boleh jumpa saya. Kalau berkaitan dengan majlis pemandaran, boleh jumpa dengan Badan saya. Boleh. Tapi kena malak lah di Salang ni, insyaAllah. Terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan kepada pihak MPK SW Kok Idaman, pihak masjid khususnya memberi kebenaran untuk kita mengadakan majlis kita pada pagi ini. Terima kasih tuan-tuan, puan-puan. Hari ini
Ingat, gimmick saja. Tak lagi hak yang orang bertanya pula nanti fungsi APK belum maklum. InsyaAllah kita akan cuba bagi selepas ni. Ini gimmick aja buat cara orang kita lah. Baik, itu saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.